betul ke sahabat baik dekat dunia, dekat akhirat nanti mereka akan bergaduh? Betul? Dan benda ni agak menyedihkan bila kita fikir sama-sama. Yang mana Allah ada berfirman, yang saya ada kepilkan dalam buku saya, Surat Cinta dari Tuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari kiamat nanti, hari akhirat nanti, sahabat-sahabat baik sesetengahnya akan menjadi musuh kepada sesetengah yang lain. Sebab apa? Sebab ramai orang dia berkawan hanya sebab nak seronok. Ada yang berkawan sebab nak hiburan, ada yang berkawan sebab duit, ada yang berkawan sebab populariti. Tapi di akhirat nanti, ramai sahabat akan jadi musuh. Mereka akan saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Engkaulah punca aku masuk neraka, engkaulah punca aku masuk neraka. Mereka akan gaduh. Kecuali Allah kata illal muttaqin, kecuali orang yang bersahabat kerana takwa. Orang-orang yang bersahabat kerana Allah, yang saling menasihati, yang tarik tangan sahabatnya ke syurga, yang saling tegur-menegur. Ini adalah sahabat yang tidak akan bergaduh sampai kat syurga nanti. Mereka akan bersenang lenang, berbahagia bersama.